Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian, tidak berkenan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di negeri ini, sama ada berskala besar maupun kecil, susulan faktor kesesuaian guna tanah serta risiko alam sekitar yang boleh menjejaskan kepentingan awam. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, titah baginda itu kekal seperti yang telah ditegaskan, menerusi kenyataan media bertarikh 10 Februari lalu, berhubung isu penternakan babi di negeri ini. Baginda menegaskan tidak berkenan aktiviti tersebut dilakukan di mana-mana daerah di Selangor, katanya menerusi satu kenyataan pada Amis. Menurut beliau, pendirian baginda dibuat selepas mempertimbangkan pelbagai implikasi, termasuk risiko pencemaran terhadap tanah, udara serta sumber air akibat pelepasan najis dan sisa kumbahan ternakan tersebut. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap potensi pencemaran, boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai-sungai utama yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, jelas beliau. Muhammad Munir berkata, Sultan Selangor turut berpandangan kaedah penternakan moden yang mematuhi piawaian, memerlukan kos yang amat tinggi dan tidak praktikal untuk dilaksanakan, hanya bagi memenuhi keperluan bekalan daging babi di negeri ini sahaja.